Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua-tua Melayu mengatakan yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik, memberi petuah kepada yang berfaedah, memberi nasihat kepada yang bermanfaat, memberi ilmu kepada yang sejudu, memberi contoh kepada yang senonoh, memberi teladan kepada yang sepadan. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita akan memulai bacaan kita yang baru, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair dan Ungkapan. Buku ini digubah oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita akan memasuki bab yang pertama, iaitu bab pendahuluan. Tunjuk ajar Melayu mengandung berbagai-bagai nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dan bekalan hidup, yang syarat dengan nilai-nilai luhur, agama dan budaya yang Islami. Nilai-nilai inilah yang apabila sudah dicerna, dihayati serta diamalkan dengan bersungguh hati akan menjadi jati diri kemelayuannya. Berikut ini adalah ringkasannya. Apabila hidup hendak selamat, tunjuk dan ajar hendaklah ingat, supaya berlayar tahu alamat, supaya berjalan tahu matlamat, supaya di laut perahu tak larat, supaya di darat langkah tak sesat, supaya tahu tempat bertambat, supaya tahu tempat menepat. Apabila memberi tunjuk dan ajar, sampaikan dengan santun dan benar, bahasanya halus tanpa berkasar, supaya tertarik orang mendengar. Bila tunjuk ajar diabaikan orang, adat binasa, lembaga terbuang, perangai rusak, maruah pun hilang, hidup pun menjadi lintang pukang. Bila tunjuk ajar disia-siakan, lambat laun binasalah iman. Menerima amanah tentu menyeman, memegang janji tentu dilupakan. Hidup sengsara dalam kesesatan, dunia akhirat menjadi sesalan. Bila tunjuk ajar tidak diturut, banyaklah kerja yang tidak patut.
hidup bersama kan carut marut, hidup sekampung selalu ribut.